Halo kawan, ini penta panggil anemometer. Saya tak tahu saya ada panggil silap ke. Tapi ini boleh bantu you test itu angin punya speed. Kelajuan punya angin. You punya angin tiup kuat ke tak kuat, guna ini sudah boleh test. Korang tengok, dia boleh test itu angin punya speed, lengan itu suhu, dia dua pun boleh test. Dan sekali bateri lah, ada berapa. Dia bateri boleh masuk dari belakang sini lah. Okey, sekarang saya tunjukkan macam mana test. Saya guna mulut tiup dia. Dia sudah naik mah. Okey. Dia punya bacaan akan naik jika dia detect ada angin yang kuat. Ini boleh bantu you untuk servis aircon jika you nak tahu itu aircon dia ada sumpat ke. Bukan cakap sahaja, boleh guna ini. Contohnya itu aircon dia macam ni panjang. You boleh di kiri, kanan dan tengah test dia punya angin, dia tiup kuat ke tak kuat. Jika dia sini tak kuat, sini tak kuat, sini kuat. Jadi dia punya tepi sudah sumpat lah. Dia sudah sumpat, ada kotoran, jadi dia punya angin kurang loh. Jadi you perlu servis loh. Setelah you servis itu filter atau cuci itu blower, you akan tengok dia punya itu speed akan cepatkan. Jadi ini boleh tolong you selesaikan banyak masalah lah. You pun boleh tempat untuk cek itu angin kuat ke tak kuat. Okay. Jika korang ada minat, boleh bagi tahu.